A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah siri ke-39, tadabbur keindahan kalimah Al-Quran yang kita rujuk pada buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, satu lafaz pelbagai makna. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung keindahan kalimah nur yang mana bermaksud Du'ul Qamar, iaitu cahaya bulan. Merujuk pada surah Nuh ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Perhatikan pada ayat ni ada sesuatu yang sangat menarik, iaitu merujuk kepada ayat wa ja'alal qamar. Di sini disebutkan al-qamar, yakni bulan, fihinna nuran. Allah Ta'ala sebut cahaya bulan tu dengan penggunaan kata nur. Dan ayat ni dia bergandingan ya. Bukan sahaja Allah Ta'ala sebutkan pasal cahaya bulan, turut Allah Ta'ala sebutkan cahaya matahari. Yang paling menarik ialah pada penggunaan ataupun pemilihan lafaz. Ada beza bila disebutkan cahaya bulan dengan cahaya matahari. Cahaya bulan digunakan dengan lafaz nur, manakala cahaya matahari disebutkan waja'ala syamsa. Ni syams maksudnya matahari. Syams maksudnya matahari. Dan Allah Ta'ala gunakan lafaz merujuk kepada cahaya matahari itu menggunakan lafaz sirajan. Siraj. Biasanya siraj ni merujuk kepada cahaya pelita. Macam tu. Jadi insyaAllah kita akan highlightkan pada penggunaan kata nur, dan saya akan cuba juga kaitkan perbandingan kenapa Allah Ta'ala gunakan lafaz nur untuk merujuk pada cahaya bulan, manakala lafaz siraj merujuk kepada cahaya matahari. Kenapa ada beza? Ini satu benda yang sangat menarik. Cuma untuk permulaan, kita akan bincang dulu berkait tentang pemaknaan kalimah nur. Yang mana seperti kita kongsikan pada pertemuan sebelum ni, kalimah nur di dalam Al-Quran ni dia setidak-tidaknya ada dua bahagian pemaknaan dia. Sama ada makna cahaya secara tersurat, secara zahir, iaitu cahaya, contoh cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan dan sebagainya. Ataupun pemaknaan yang kedua secara tersirat. Contohnya cahaya hidayah, cahaya apa lagi? Ilmu. Itu makna secara tersirat. Jadi kalau kita tengok pada uh, perbincangan ayat 16 daripada surah Nuh ni merujuk kepada lafaz nuran di sini, disebutkan bahawa Allah mencipta bulan sebagai nur, iaitu cahaya yang dipantulkan, bukan bercahaya sendiri. Yang kita faham dekat sini apa dia? Allah Ta'ala gunakan cahaya bulan itu dengan sebutan nur. Dan bila dikaitkan cahaya itu kepada cahaya bulan, penjelasannya ialah cahaya yang ada pada bulan itu, mana-mana info, baik info daripada Al-Quran maupun info daripada sudut sains, membawa fakta yang sama, iaitu cahaya bulan ini adalah pantulan cahaya. Cahaya yang dipantulkan maknanya apa? Cahaya yang ada pada bulan tu bukan bersumber daripada bulan, tapi bersumber daripada cahaya matahari, hanya dipantulkan pada bulan sahaja. Dan cahaya bulan ialah pantulan cahaya, mengajar manusia bahawa cahaya ilmu, hidayah dan kebaikan ianya datang melalui perantara guru, kitab dan sunnah Nabi SAW. Baik. Pada komentar ini, komentar tadabbur ini, kita dapat belajar satu benda, iaitu mengenai pantulan. Bila sebut benda yang memantul ni apa? Ibarat macam cermin lah. Jadi penjelasan di sini ialah kita nak relate kan, cahaya bulan tu dia hanyalah pantulan, bukan cahaya sebenar, bukan sumber. Sama juga macam kita hari ni, bila mana kita mendapat sumber cahaya,
Contohnya daripada Al-Quran, ilmu-ilmu yang kita pelajari. Jadi, ilmu yang kita dapat itu kita pantulkan kepada masyarakat. Kita pantulkan kepada ahli keluarga. Kita pantulkan kepada orang-orang terdekat kita. Jadi, ia adalah sesuatu yang mirip dengan penggunaan kata nur merujuk kepada bulan. Ini adalah penjelasannya lah. Okey. Sambungan. Jika direnung dengan lebih mendalam, cahaya bulan bukan sekadar cahaya fizikal tetapi juga simbolik kepada rahmat Allah dan petunjuk Allah. Baik. Yang ini menarik. Ini pada sudut tadabbur. Maknanya bukan semata-mata cahaya fizikal yang kita dapat daripada bulan itu, tetapi dia ada makna tersirat, disebut sebagai simbolik. Simbolik pada apa? Ada dua kat sini. Simbolik kepada rahmat Allah dan juga petunjuk Allah. Okay, kita tengok dulu rahmat Allah. Bulan menerangi malam walaupun cahaya matahari tiada. Itu adalah rahmat. Maksudnya apa? Kalau waktu siang, cerah sebab ada cahaya matahari. Dan pada waktu malam, sememangnya malam tu gelap gelita. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah jadikan bulan itu bercahaya sebagai pantulan cahaya yang banyak faedah, manfaat kepada kita semua. Orang yang nak cari arah, tengok bulan. Macam-macam lah. Kemudian, juga simbolik kepada petunjuk Allah. Maksudnya apa? Bulan membantu manusia untuk mengira masa. Ni kalender ni yang setiap bulan ni, lama pun setiap bulan kan. Kita duk ukur, duk sukat, duk kira sebulan daripada Januari, Februari apa semua tu kita gunakan apa? Kita merujuk kepada bulan, kira waktu ibadah ni kita nak solat. Kan? Bagaimana ada fasa bulan itu dan sebagainya, dan juga arah. Kalau dulu, zaman dulu tak ada lagi apa, GPS dan sebagainya, maka guna panduan daripada cahaya bulan. Jadi refleksinya, apa yang kita boleh dapat dekat sini? Apa yang kita boleh sama-sama belajar? Jadi kalau kita cuba perhatikan satu perkara yang perlu untuk kita sedar, bila Allah Ta'ala gunakan Al-Qamar sebagai nur, pertamanya Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita, bila Allah Ta'ala sebutkan cahaya pada bulan, Allah guna lafaz nur. Yang mana cahaya tersebut bukannya sumber cahaya seperti mana matahari. Memang matahari itu dia yang menjadi sumber cahaya, dan bukan setakat sumber cahaya, dia ada unsur panas, bahang, membakar. Tapi tidak bagi cahaya bulan. Cahaya bulan ni cahaya yang lembut. Cahaya lembut. Cahaya bulan adalah cahaya yang tidak membakar. Kita sendiri pun boleh tengok perkara ni kan. Waktu malam, kita dapat cahaya bulan kan. Sejuk, tak panas. Kalau waktu siang, ha, bayangkan, matahari tu jauh dah. Tapi cahaya dia tu, bahan dia masih dirasai. Dan disebabkan itu, bila kita tengok bulan, kita tengok cahaya bulan, kita rasa tenang. Masya Allah. Banyak rahmat yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita. Jadi yang kita faham dekat sini ialah bulan ini sebagai pantulan. Cahaya itu sebagai pantulan. Apa yang kita boleh belajar kat sini? Ada ni kita panggil apa? Tadabbur yang sedikit mendalam lah, dan ada refleksi pengajaran pada diri kita. Allah Ta'ala nak kita sama-sama belajar daripada bulan. Jadilah seperti bulan yang memberi faedah daripada cahayanya itu. Yang asalnya cahaya itu hanyalah pantulan. Sama juga macam kita. Kita kena jadi macam cahaya bulan yang memantulkan segala apa yang kita dapat daripada cahaya ilahi. Cahaya ilahi yang dimaksudkan ialah wahyu lah. Daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah. Maknanya, kalau kita ni memperoleh peluang untuk menuntut ilmu, maka ilmu itu jangan hanya disimpan, jangan hanya diperam untuk diri kita saja. Manfaatkan dengan kita sebarkan, pantulkan manfaat ilmu itu kepada orang lain. Dan antara yang lebih menarik apa dia? Cahaya bulan ni
Dia hanya berlaku pada waktu gelap, waktu malam, siang tak ada. Waktu gelap. Jadi maksudnya apa? Sememangnya kalau kita belajar daripada cahaya bulan ini, bila dia hanya wujud waktu cerah, waktu gelap, maknanya apa? Cahaya bulan adalah cahaya yang sememangnya cahaya memberikan petunjuk, cahaya yang memberikan panduan. Dan ini adalah bukti rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi refleksi umum daripada tadabbur kalimah nur kat sini, sememangnya Allah Ta'ala nak tunjukkan betapa kasihnya Allah pada makhluk, terutama kita lah sebagai manusia. Allah sediakan jalan dan petunjuk untuk kehidupan manusia walaupun di saat gelap dan sukar. Masya Allah. Ni cerita pasal cahaya bulan ni waktu malam. Kan? Kalaulah tempat kita ni kadang-kadang ada banyak awan, sampai awan tu tutup cahaya bulan kan. Gelap. Kita rasa macam mana? Gelap gelita kan. Tapi kadang-kadang bila awan kurang kita nampak cahaya tu, cahaya bulan tu memadai untuk memberikan kecerahan pada tempat kita. Masya Allah. Jadi oleh itu, hendaklah kita usahakan untuk terangi hati dengan ilmu, dengan amal dan ibadah, supaya diri kita pula menjadi tempat pantulan cahaya Allah untuk orang lain. Dua, tiga kali saya kongsikan mesej ini, mudah-mudahan bila kita dapat ilmu, jangan peram. Manfaatkan dengan kita sebarkan kepada orang lain. InsyaAllah. Wallahu alam bisawab.